Sebab aku kerja keras, sebab aku rajin, sebab aku buat sungguh-sungguh, sebab tu aku dapat hasil macam tu. Saya rasa statement tu ada problem lah. Rezeki kita siapa yang bagi? Allah SWT yang bagi. Okey, rezeki kita memang sudah ditetapkan. Saya rasa semua orang tahu dan semua orang percaya benda tu. Cuma masalahnya ialah, adakah kita betul-betul meyakini statement itu? Semua rezeki yang kita terima, apa saja bentuk rezeki, adalah semuanya ketentuan hakiki daripada Allah SWT. Ramai orang hari ni, bukan orang lah sebenarnya, diri saya sendirilah, perasan sebab aku buat begini, aku dapat macam ni. Betul, segala benda yang atas dunia ni dia berlaku dengan sebab lah. Dengan asbab benda macam ni, kita akan dapat macam ni. Betul, dunia ni dunia asbab kan. Tetapi ni, keyakinan kita tu nak kena betul. Iktiqad ataupun pegangan dalam hati kita tu nak kena betul lah. Semuanya rezeki yang kita dapat adalah ketentuan hakiki daripada Allah SWT. Hakikatnya kita punya usaha tu nothing lah. Nothing, tak ada apa-apa pun. Kita dapat rezeki, kita dapat duit banyak, kita dapat hasil yang wow. Apa? Contoh saya buat affiliate di TikTok ni kan, tiba-tiba dapat sehari dapat 700. Contoh video FYP dapat 700. Wah, aku buat lah ni. Aku punya usaha, tengok aku punya video dah FYP dah dapat. Macam ni. Tidak, silap lah tu. Sebenarnya itu dah Allah SWT dah tentukan. Bila ada perasaan macam tu datang kan, ini aku kerja keras lah ni, ini sebab aku kerja keras aku dapat ni. Terus perbetulkan balik kita punya i'tiqad itu dalam hati kita. Rezeki ini adalah kurniaan dan ketetapan daripada Allah SWT yang Allah bagi pada kita, bukan sebab kita punya usaha. Semuanya daripada Allah SWT. Jadi banyakkan syukur, sungguh-sungguh syukur banyak-banyak pada Allah SWT kerana telah menentukan rezeki itu untuk kita. Faham jangan perasan lah. Kesimpulannya ialah, jangan perasan kau kerja keras, kau buat sungguh-sungguh, kau akan dapat hasil. Belum tentu belum tentu. Semuanya bergantung kepada ketentuan Allah SWT. Kalau salah saya punya cakap ni, mohon ustaz-ustaz ataupun tuan-tuan guru, orang alim betulkanlah cakapan saya. Saya rasa betul lah kot. Saya nak share lah. Sebab saya dua ni ada rezeki yang tidak dijangka saya dapat. Tiba-tiba saya dapat kan. Sedangkan sebelum ni saya usaha kerja keras sungguh-sungguh kan. Pulun kamai lah orang kata. Target nak dapat, tak dapat kan. Sekali sekarang kita tak buat apa-apa pun orang kata, buat relax-relax je, tiba-tiba tak disangka-sangka pula dapat. Jadi bukan sebab usaha tu, memang Allah SWT punya ketetapan dah. Itu yang saya rasa lah. Sebab tu saya buat sharing pada hari ini. Terima kasih.